Okey, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Muhammad Azharkan dalam YouTube channel kami iaitu Optorangi. So, saya daripada Kolej Delphi. Saya ambil kos automotif batch 4. Hari ni saya nak menerangkan cara-cara nak menukar minyak hitam dengan cara yang betul dan selamat. Okey, untuk kita tukar minyak hitam dengan secara yang betul dan selamat, kita kena ada barang-barang yang diperlukan. Seperti Google, toolbox, project, clipper, kain hitam, glove, sorok, kain buruk, wicak ataupun transporter, safety stand, minyak hitam, kabel keting, kabel. Okay, step kedua, korang kena tarik handbrake tarik. Okay, dah. Keadaan kereta korang mestilah di tempat yang rata, okey. Baru cun nak jet. Nak tukar minyak hitam baru cun. Mantap. Step ketiga, letak wicak dekat belakang tayar. Sini. Baru kereta korang tak bergerak. Kita akan jet kereta lah supaya kita boleh angkat kereta ni dan letak jet stand. Step keempat, kita buka ni. Bismillah. Buka. Okay, slow. Okey. 6. Lepas korang dah buka minyak hitam, korang kena buka washer dia. Sini kan, ini washer dia. Sini. Patutnya dia rapat tau patutnya. Tapi kita buka, kita nak check elok lagi ke tak. Sebab kalau tak check, benda ni akan jadi nipis, dia rosak. So nanti minyak hitam korang boleh leaking. Washer dia. Step seterusnya, kita nak pasang balik dia punya penutup ni. Pastikan korang punya washer ada tau. Kalau tak, minyak hitam korang boleh leaking. Ni washer ni saya dah pasang. Masuk sini. Okay, bismillah. Letakkan dia. Lepas tu gunalah spanner untuk letakkan dia. Korang nak ketat jangan ketat sangat tau. Dia ketat agak-agak je. Sebab nanti washer dia makan. Macam ni. Share sekali lagi. Ok, dah cukup lah ni. Okay, ni kita orang dah buka oil filter. Oil filter kedudukan ni kat sini betul-betul dekat tangki minyak hitam ni. Buka. Okay. Check dulu elok ke tak. Check dulu. Sini kan. Kalau dah ambil sikit, kalau korang dah buka, tengok elok. Ni kain. Kain. Lap sikit. Lap sikit. Lap. Okay, kalau dah okey, korang lap filter sikit. Ya, korang ambil minyak hitam sikit. Sapu tepi dia. Sapu tepi dia. Ni okey ni. Lepas tu kita boleh masuk balik. Boleh. Korang nak ketatkan pakai tangan tu, jangan ketat sangat sebab nanti susah nak buka. Ketat slow sikit. 1, 2, 3. Okay, dah cukup. 6 bulan ataupun 10,000 mileage, korang kena tukar minyak hitam lah. Kalau tak, kita korang rosak.
Perkara yang last sekali selepas korang nak tuang minyak hitam ke dalam tangki minyak hitam, korang kena check minyak hitam. Pastikan dia diparas tengah-tengah. Di sini ya. Tengah-tengah. Ni maksimum, minimum. Kita check 2 kali. Apa? Okay, itu saja untuk video kali ini. Follow, subscribe, like and comment. Ciao. Dah tutup tu.